soalan nombor 6, try dulu 6A. Awak nampak tak negatif dekat sini. So 9 tambah 9 tambah 9, awak akan dapat 27. Kalau ini 9 tolak 9 dapat kosong. So 27 sama dengan kosong. Memang salah lah. So salah. Soalan A. B pula negatif 3 tambah 4 tambah 5 dapat 9. So dapat berapa? Dapat 6. 3 tolak 9, awak dapat negatif 6. 6 tak sama dengan negatif 6. So salah lagi. Soalan C. 9 tambah negatif 2 negatif 3. So awak akan dapat 1. 9 kat sini. So 3 tolak 2, so awak dapat 1. 1 awak darab 9, darab sama dengan 9. So 9 sama dengan 9. So betul. So jawapannya ialah C. Soalan nombor 7. Tiga ialah faktor bagi P. 3 ni adalah pembahagi bagi nombor P. P ni berapa? So 6 ni boleh bahagi dengan 3 tak? Kalau kita pertimbangkan A. So boleh sama dengan 2. Okey ni, adakah kalau kita pilih nombor 6, 6 ni boleh bahagi dengan 12 tak? 12 boleh bahagi dengan 6 tak? Boleh. So jawapannya ialah A. Katakanlah awak pilih B. 6 adakah faktor bagi P? So 8 boleh bahagi dengan 6 tak? So tak boleh. 12 boleh bahagi dengan 6 tak? Tak boleh juga. Balik boleh bahagi dengan 8 tak? Pun tak boleh. Okay, C pula. Katakanlah awak ambil 9. So 9 bahagi 3. Boleh tak? Boleh. 12 boleh bahagi dengan 9 tak? Pun tak boleh. Kalau awak pilih P tu sama dengan 9. Kalau D pula 10 boleh bahagi dengan 3 tak? Tak boleh. Lepas tu 12 bahagi dengan 10 tak? Pun tak boleh. So jawapan yang tepat ialah A, iaitu 6 ialah faktor bagi 3, manakala 12 faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. So jawapannya ialah A. Mesti ada jalan kira A, B, C, D. Okay, soalan nombor 8. Lift. Ni katakan lift. Lift sekarang ada di tingkat 12. Lift ni turun ke 5 tingkat. Maksudnya dia turun ke bawah. Maka lift sekarang berada di 12 tolak 5. So dia berada di tingkat 7. Kemudian dia naik pula sampai ke tingkat. Dia naik 7 tingkat. So 7. Dia berada di tingkat 7. Naik tingkat 7 lagi. So 7 tambah 7. Awak akan dapat 14. So awak lukis dia punya lift anak panah supaya awak faham pergerakan lift tu macam mana. Okey, seterusnya nombor 9. Rashid dapat 55 markah, manakala Syukri pula mendapat kurang 10 markah daripada Rashid. Maksudnya Syukri tu dapat kurang daripada Rashid sebanyak 10. So 55 tolak 10, awak akan dapat 45. Manakala Ainul pula, dia dapat 2 kali ganda daripada Syukri. 2 kali pada Syukri. Maksudnya 2 darab 45. Dapatlah 90. So markah untuk Ainul, skor untuk Ainul ialah 90. Okay, sebotol minyak melambung daripada RM30 kepada RM40 dalam tempoh 5 hari. Berapa dia naik? Dia naik sebanyak RM10. RM10 dalam tempoh 5 hari. Dia nak kenaikan harga pada tempoh 1 hari. So 10 bahagi 5, awak akan dapat RM2. So jawapannya ialah 10A.